Alamak. Aduh, pengenalan tak siap lagi. Isi 1, isi 2, banyak lagi lah. Macam mana ni? Aku tak siap lagi lah. Susahnya assignment Cik Hakim ni pun. Orang suruh ajar tak nak ajar, pergi hisap rokok tepi universiti. Aish. Win. Khabar Ben? Alhamdulillah lah. Kenapa Ben? Aduh Ben, aku ada masalah sikit lah. Assignment Encik Hakim ni susah gila, aku tak faham apa yang dia ajar. Dia assignment apa ni? Lisensi? Lisensi ni. Aku dah cari buku, dah cari apa, tapi time aku nak jumpa dia, dia selalu tak ada. Kau tahu lah Encik Hakim macam mana. Hisap rokok tepi universiti. Aish. Susah Bobby. Aduh, Kau kau kena tengok. siapkan kerja ni daripada awal lagi sebenarnya. Aduh, Cik patutnya. Hakim tu, dia paling pantang kalau student tak siapkan kerja on time. Itu yang aku takut tu. Nanti dia bagi aku fail dah, kena repeat pula benda lah. Ni jumpa dia lagi. Itulah. Aku pula. Sebab tu aku dah siapkan sebulan yang lalu Bobby kerja ni. Ya. Kau dah Aku siap? nak jumpa dia sem depan. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Uish. Jadi sekarang time aku nak enjoy lah. Macam kau enjoy Time nak enjoy. Orang hectic week stress. Aku enjoy. Uish. Kini memang kau free ya ni. Free. So macam mana Bobby? Sekarang ni lagi berapa page kau dah nak siap? 5 page ni 5 Ben. page lagi? Ha. Aduh, bagi aku 5 page tu ibarat 15 minit je Bobby. 15 minit, 15 minit dah boleh settle dah. Baiklah Ben. Kalau macam tu lah Ben. Ya Bobby. Oh, untuk apa Bobby? Aku ada hadiah sikit ni Ben. Hadiah Tapi sikit? kau kena riki-riki lah. Riki-riki. Boleh. Dia macam aku pun tengah kering sekejap sekarang ni. Tu yang keren kan? Tengah kering. Boleh tak? Kau tolong aku siapkan assignment. Boleh Bobby. Yang penting ni je Bobby. Okey. Macam tu sekarang aku ada, yang ni je aku ada. Apa-apa nanti QR. Boleh. Nanti aku send QR aku Okey. Ya Bobby. Okay Bobby. Nanti kau siapkan ni. Lepas tu ni kau buat ni. Semua kau buat lah. Boleh. Okey. Aku nak pergi jumpa awak aku jap. Boleh. Kau bagi aku sekarang lagi 15 minit kau dah siap dah Bobby. Okey. Okay. Tadi nampak tak apa yang Bobby cuba buat? Kita tahu dia macam kita harus laporkan perkara rasuah ni pada doktor. Boleh? Kita laporkan pertandingan kalau boleh secepat mungkin. Betul? Jom. Kita pergi. Salam. Masuk toilet sekarang duduk. Ada apa yang datang jumpa saya ni? Kami sebenarnya ada nak melapor sesuatu yang kita orang rasa penting lah. Boleh. Tadi kami nampak Bobby cuba rasuah Albert. Ya ke? Dua tadi. Ya mana? Tadi nak tengok kami tersempat dengan mereka dari jauh lah. Ini memang tak ada ni sebab mereka rasuah dan guna jam tas untuk melengkapkan tugasan. Ini sepatutnya hantar petani. Ini kami rasa memang tak adil lah. Kena ambil tindakan. Orang lain buat kerja kita dah buat lama dia kerja. Ada masalah besar ni. Kira tak apalah, terima kasih Conrad Istina sebab berani tampil buat aduan. Tindakan awak berdua ni dah menyelamatkan integriti dalam pembelajaran lah. Okay. Boleh saya nak minta awak berdua tolong panggil Alban dengan Bobby. Aman.
Mantap Abang. Kerja Mantap, kau eh. memang TikTok. Aku punya opportunity 100%. Baiklah, kerja aku dah siap. Kita boleh hantar petani. Let's go Bobby. Tengok lah siapa orangnya. Ya dok, baik ya baik. Oh, Alvin. Doktor nak jumpa. Apa hal pula doktor nak jumpa? Tak tahu. Dia kata ada benda penting. Aduh, doktor Dia Akil ni ni. Bobby ni. Aku dah nak keluar terus ni. Kau mesti ada cakap apa-apa kat dia. Kau tahu kan? Ada. Okay lah, jom lah. Kira semua Bobby. Kacau lah macam ni. Apa dia panggil doktor? Sama. Tak suka lah. Aduh. Duduk. Aduh, kenapa doktor? Duduk lah dulu. Ni tak kami. Kenapa doktor? Ya, Bobby. Saya rasa awak tahu kan kenapa saya panggil awak datang sini? Doktor nak suruh hantar assignment kan? Bukan. Hari ni Bukan. kan juga. Bukan. Bukan. Awak dah hantar awal kan? Sebulan yang lepas aku dah submit doktor. Cuba check semua dia. Tak, awak memang dah hantar. Ha, Dia dia belum. dah hantar. Lepas tu saya ada dengar kes pasal awak ni. Kes apa pula doktor? Saya dengan handphone tengah buat kerja tadi. Kita Ya. dah nak siap nak hantar kat doktor lah petang ni. Aduh doktor. Kira Bobby macam ni lah. Awak dengar baik-baik. Universiti ni bukan tempat untuk awak kerja sekadar segulung ijazah je. Tapi tempat untuk awak belajar apa tu amanah. Kenapa pula nak cakap saya tak siapkan kerja? Saya dah siap. Nak cakap saya tak ikut apa peraturan yang doktor cakap, saya dah buat. Sekarang tinggal hantar. Apa bukti doktor cakap saya tak amanah? Kawan awak tadi datang bagi tahu kat saya benda lain tau. Benda lain. Ya. Tak ada pula Kristina cakap kat saya macam tu. Dia cakap apa tu? Dia cakap dia nampak awak ni ulur RM10 dekat Elben ni. Dah, awak tak malu ke? Dah lah awak ulur RM10 ni. Ha. Bobby. Awak boleh gelak lagi Bobby. Awak tahu tak ilmu yang awak dapat tu tak berkat tau awak buat macam ni. For real lah doktor. For real. Si Kristina ni pun satu buat kepoci je. Bukan macam ni lah doktor yang saya terangkan doktor. Okey. Saya sebenarnya ada masalah. Okey. Itu yang saya tak sempat nak siapkan kerja doktor tu. Saya dah buat isi, saya dah cari perkenalan, saya dah cari dah semua. Okey. Lepas tu saya minta lah tolong Elben, dah dia cakap dia free. Apa guna kawan kalau tak tolong, betul? Ya doktor. Duit yang dia bagi tu, dia macam upah lah untuk aku nak siapkan kerja tu. Dia tak boleh kira upah macam tu Elben. Ya. Dah lah RM10 awak ambil. Awak nak buat apa je RM10 tu? RM10 tu doktor. Boleh Dia makan nasi makan bujang. 2 hari dah doktor bagi aku. Nasi bujang baru RM3 doktor. Kalau guna kawan, patutnya dia ajar awak, bukannya tolong buat. Alamak doktor. Apa kata? Tak ada. Nak bagi RM10 lagi? Tak ada. Awak tahu tak, tindakan awak ni boleh dikenakan tindakan tata tertib. Alamak doktor janganlah. Jangan doktor. Doktor jangan. Saya janji dengan doktor, saya buat kerja saya sendiri. Saya dah tengah buat kerja ni. Yalah, untuk tugasan ni, saya rasa maka awak ni perlu saya batalkan serta-merta. Alamak doktor. Janganlah macam tu doktor. Mak saya tengah sakit. Tak boleh. Ai. Tak ada peluang lain. Tak ada. Tak ada RM10 tak ada. Awak ni tak, awak kena belajar tau. Kita ni tak boleh ambil jalan pintas untuk capai kejayaan. Okey lah. Kalau doktor pernah cakap macam tu, Elben pun dia cakap macam tu, Insaf si ya. Kristina tu pun dah bagi tahu, benda dah bocor. Saya janjilah dengan doktor, lepas ni saya dah tak buat lah benda-benda macam tu. Lepas ni saya akan siapkan kerja awal. Saya akan belajar dengan kawan-kawan saya ni untuk jadi manusia yang lebih baik. Okay. Gagal tak gagal. Dah. Maaf ya doktor Okay. tapi markah tu Tak payah beli RM10. Maaf tak doktor sebab
sepatutnya saya tak terima duit tu. Tak apalah, benda-benda dah berlaku kan. Next time yang buat je. Kira tak apa-apa. Okay.